So guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni aku ada projek untuk upgrade Sportster aku ke stage 1. So ni dia barang-barang dia, exhaust, air cleaner, tuner, jadi motor. Let's go. Okay, so video ni mungkin aku akan buat 4 episod. First episod yang ni lah, aku nak cerita apa yang aku akan tukar, kenapa aku tukar, apa efek ni semua. Second episode aku akan start first step, which is pasang exhaust. Third episode first step, second step tukar air cleaner, third step is tuning. So tuning buat sendiri lah. So video ni aku nak cerita exhaust yang aku tukar ni. Ni dia. So dia full system exhaust. Dia macam TBR yang exhaust aku. By the way, dekat sini bising sikit sebab dekat parking. Lepas tu belakang tu ada dalam besar. So mungkin akan bising kan kereta yang angin lagi pergi. Ni je tempat yang ada macam mana. So ni dia exhaust full system. Nanti video akan lepas ni aku akan pasang macam ni dekat. Sekarang pakai stick on dia, tukar full system. So bila kau tukar full system ni akan ada better airflow. So dia akan naik performance dia. Lepas tukar exhaust full system, aku akan tukar air cleaner. So air cleaner boleh nampak ada. Itu dia air cleaner filter untuk barang macam. So ni dari SNS mini teardrop itu. Lepas tukar air cleaner, tuning. Kalau tak tuning, enjin boleh rosak sebab airflow dah lain. Exhaust dah lagi open, air cleaner dah lagi open. So kena tuner lah. Tuner aku pakai Vans & Hines FP4. Ni yang baru ni. Selalunya standard orang pakai FP3, tapi FP3 yang baru dah tak jual. Ada jual yang diorang remake dulu ataupun refurbish. Dia reset. Bisa je. So ni ada pada. So ni lah rupa dia FP4 tuner yang kalau korang beli untuk Sportster dia 6 pin macam ni. And aku harap semua ni menjadi lah sebab buat sendiri. Ada risiko je buat sendiri, tapi ada best juga sebab motor ni kalau korang follow channel ni memang dari dulu aku buat sendiri je semua dia. So itu je lah. And exhaust ni aku ada banyak kali cakap pasal bracket, exhaust bracket. Ni bracket yang lagi. So bracket ni universal. Cuma aku tak tahu nak pasang macam mana. Lepas tu nak order bracket baru, lambat, mahal. So cakap, apa kata kita cuba je pakai bracket ni. Lepas tu tengok macam mana. Kalau tak boleh, kita sidai lah benda ni. Kalau ada cerita dia video ni. Tak tahu lah kau dengar ke tak suara sebab mic kecil je kat atas tu. Mic aku tak, mana dah ada punya adapter. Kita jangan nak hidup. Tapi tu ada. Kalau korang tengok, ni dia exhaust, air cleaner, ni barang-barang pasang je. So aku harap korang boleh dengar lah suara. Kalau tak dengar, tak tahulah macam nak post. So tu dia, video ni pendek je, intro je. Nantikan aku punya stage 1 project for Sportster 883, episode 2, 3 dan 4 pasang exhaust, tukar air cleaner and tuning. Tuning ni kena buat atas jalan lah sebab tak ada dyno jet. Bukan dyno jet, dyno. So subscribe untuk tengok and stay tune. Tekan loceng buat apa-apa kau nak buat, like, share. Tengok aku pasang exhaust. Harap menjadi. Kerja guys. Kita jumpa dekat episode stage 1, episode 1, episode 2, episode 1 untuk pasang exhaust. And exhaust. Thank you guys for watching. Jumpa kat next episode.